Alhamdulillah. Ya betul. Daripada ayat 1 tu je. Tu yang Ustaz akan tanya. Okey, soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Sini Soalan yang pertama, sila sebutkan huruf yang keluar daripada kerongkong bahagian bawah. Sebutkan semua huruf yang keluar daripada kerongkong bahagian bawah 30 saat daripada sekarang. Okey, cepat. 30 saat je. Boleh komen dekat ruangan komentar apa huruf yang keluar daripada kerongkong bahagian bawah yang kita belajar tadi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey tuan-tuan, berbaki lagi 20 saat lagi. 20 saat saja lagi sebelum masa kita tamat. Saudara boleh tengok masa dekat situ. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. 10 saat lagi. 10 saat sahaja lagi. Baik, dalam masa 5, 4, 3, 2, 1. Okey, masa sudah tamat tuan-tuan. Barakallahu fikum. Siapa yang betul jawapannya adalah huruf yang keluar daripada kerongkong bawah adalah ha bulat